Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang share, yang like, yang suka, yang ada DM tanyakan pasal package DJ saya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini semua rezeki datang daripada dia. Jadi seperti biasa, kalau video ni keluar, bermakna saya pun keluar lah. Keluar gimana? Keluar pergi DJ orang kahwin. So jadi kalau ada yang lagi nak bertanya, nak tanya tak kisah, no problem. Jadi korang tahulah harga, komitmen dan sebagainya lah, info-info yang apa yang saya buat lah. Jadi time check sekarang ini pukul 6.48 pagi. Seperti biasa, pagi-pagi saya keluar untuk gimana jalankan tugas sebagai pengacara majlis. Alhamdulillah. Nak tahu kat mana? Hari ni agaknya jauh sedikit. Okey, kita tengok. Jom. Let's go. Okay guys, time check 6.59 tengah pagi. Alhamdulillah, kita baru turun bas untuk nak ke MRT daripada Pioneer. Nak gimana Kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Let's go. Alhamdulillah. So kita tengah tunggu train untuk pergi tempat destinasi. Time check pukul 8 pagi. Dah tadi dekat Pioneer saya dah tunggu dalam rasa macam 7 minit. So baru dapat announcement MRT lambat sikit, tapi lagi 2 minit. Itulah 7+2 dah berapa dah berapa minit dah. So tapi tak apa. Setiap perjalanan tu saya tawakal, saya doa agar jadi tak apa-apa yang terjadi, jam ke, walaupun jalan pun ada jam So itulah, sekarang ni kita dekat Marina Bay untuk nak pergi mana? Nanti saya update. Let's go. Alhamdulillah guys, kita dah sampai ke destinasi kita. Di mana? Adalah di Roxy Square. Okay guys, lepas ni kita update lah. Bye. Pakaian seterusnya, kita di sini jangan kemana-mana, kita nantikan kembalinya pengantin dengan pakaian yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah yang dapat saya kongsi sikit sebanyak setiap kali bila ada pengacara majlis. Itulah perkongsian video daripada awal keluar rumah sampai majlis. Dan akhirnya time check dah pukul 3.20 guys. Jadi kita jumpa the next event untuk video seterusnya. Sesiapa yang nak buat booking untuk DJ Art, boleh DM saya untuk dapatkan package yang menarik. Di mana? ID saya lah. Ni.